Zakat fitrah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, kata zakat fitrah ni. Kata zakat terang ni. Allah. Tak bagi bayar zakat Ustaz. Nak bayar awal tak kalut sikit tak? Yalah, bayar awal tak kalut. Jadi lah ni kita ada 3 harga. Ada 8 ya, ada 14 ya, ada 21 ya. Mengikut beras kita makan lah. Kalau kita makan beras mahal, bayar 21. Makan beras sederhana, 14. Makan beras murah tak, bayar 8 ya. Kita makan beras mahal seumur tak? Betul? Kalau ada makan kedai. Bayar 21 gitu tak? Kita tak bayar apa ya, apa Ustaz tak? Bayar 8 ya. Tak ada masalah. Cuma orang panggil kedeku. Bakhil. Tak hidup masing. Takkan jerit. Kupi. Allah Akbar Ustaz. Tu je lah. Allah Akbar. Hakik Sabti. Gitu ya. Tak apa Ustaz, gue lapar dah Ustaz ni. Lapar ya kok? Biar tak posoh ya. Ustaz ni. Alhamdulillah. Selesailah zakat fitrah. Kita doa sikit dah. Ada doa pula? Kita doa sikit. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah harta para pembayar zakat fitrah. Amin. Di Kelantan. Amin. Jadikanlah mereka orang yang diberkati hartanya. Amin. Dan tukarkanlah orang yang bakhil, kedekut, kelorek, tak hidup masing pula. Tukarkanlah mereka dengan kucing masjid. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, lesah. Boleh raya Ustaz? Boleh dah. Doa pun pelik-pelik lah.